Hari kedua di Lijiang, kami mulakan dengan naik kabel car ke Jade Dragon Snow Mountain. Jade Dragon Snow Mountain atau dalam bahasa Cina Yulong Snow Mountain ialah banjaran gunung bersalji yang jadi simbol Lijiang. Dengan ketinggian lebih 5,500 meter, udara di sini memang sejuk dan nipis. Gunung ni bersalji sepanjang tahun walaupun musim panas. Nama Jade Dragon datang daripada bentuk gunung yang kelihatan seperti naga putih dari jauh. Gunung ni dianggap suci oleh etnik Nashi. Lepas tu kami singgah ke Padang Yak, haiwan ikonik kawasan pegunungan tinggi. Dalam episod kali ni kami akan tunjukkan step by step cara ke sini, dari beli tiket sampai naik kabel car, apa yang perlu disediakan, termasuk ubat-ubatan penting sebelum ke kawasan altitude tinggi macam ni. So, kalau korang plan nak datang ke sini, video ni memang untuk korang. Jom! We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Macam biasa, sebelum travel, kami memang akan prepare ubat-ubatan lebih awal. Untuk trip kali ni, kami bawa 2 set untuk kanak-kanak dan 2 set untuk dewasa. Ubat tambahan macam pil Shiketon dan Mazepin pun ada. Ni penting bila travel. Yang bezanya kali ni, kami perlu bawa pil AMS, Acute Mountain Sickness. Pil khas untuk kawasan altitude tinggi. Pil ni boleh dibeli di farmasi. Cara ambil, 1 biji dibelah 2, makan separuh siang dan separuh malam. Kami mula ambil sehari sebelum naik ke kawasan tinggi. Ambil setiap hari sehingga hari pulang ke Malaysia. Selain tu, untuk kerja di SM, tong oksigen memang penting untuk bantu kalau rasa sesak nafas atau pening di kawasan tinggi. Boleh beli di kedai atau farmasi area hotel. Seawal 7.30 pagi, kita orang dah ready nak keluar. Dekat sini, pukul 7.30 pagi, matahari belum naik lagi. Nampak ramai kanak-kanak baru nak pergi sekolah. Suasana pagi sangat tenang dan sejuk. Day 2. Kat sini tulis -5. -5. Okay. Tak tahu lah. Hari ni kita dekat Lijiang lagi. Pagi ni kita nak pergi mana, Ira? Naik gunung. Kita nak naik gunung JDSM. Sekarang ni tengah nak book Didi lah. Dari tempat kita orang nak ke JDSM sejam juga. -5. Sekarang suhu -5. Lepas tu pukul 7.45 pagi. Okey, Didi nak sampai lagi 2 minit. 2 minit 8. Ada orang tengok aiskrim. Sejuk-sejuk tengok aiskrim. Dia nak aiskrim kan? Nak sejuk-sejuk tak boleh makan aiskrim. Okay? Later, okay? Okey, sebab ni kupal sangat. Lepas naik Didi, on the way ke JDSM tu, jangan lupa pesan driver untuk berhenti di mana-mana tempat untuk ambil gambar sunrise. Tak ada pun, ibu tak nampak semua pun. Mana semua? Ni ada. Kita dah sampai dekat cable car untuk Spruce Meadow. Tu dia punya. Mana? Tada! Kita nak naik kat situ lah. Ramai sangat orang. Tengok tu. Lepas tu, belakang ni ada gunung. Nampak tak? Alamak. Tak nampak. Apalah. Tiket kabel car Spruce Meadow, kita orang minta pihak hotel tolong belikan. Sebenarnya tiket boleh je beli sendiri melalui trip.com. Tapi kalau orang lokal yang belikan, kita boleh dapat tiket open time. Boleh pergi bila-bila masa, tak perlu pilih waktu tertentu. Lebih fleksibel dan senang, tak perlu rush, especially bila travel dengan anak kecil. Oh really? Sticky. Sure. Lepas makan, kami terus gerak untuk naik bas ke JDSM. Nak pergi Yun Shan Peak. Dari entrance tadi, straight je. Bisa nampak dia? Dekat kaunter bawah tu, kita orang beli tiket untuk Hana dan Aira. Tiket kanak-kanak tak perlu beli online. Boleh je beli terus dekat kaunter tiket dekat situ. Untuk kanak-kanak bawah 120 cm, free je. Kalau untuk kids yang tinggi lebih 120 cm, tiket diorang half price. Kita nak pergi beli tiket untuk kanak-kanak. Yang ni kita orang tak beli online. Yang online ni kita orang beli yang dewasa punya sahaja. Lepas beli tiket, kita orang terus naik shuttle bus dalam kawasan JDSM. Bas ni akan bawa kita ke stesen kabel car.
Lepas tu kita orang naik cable car lebih kurang dalam 10 minit untuk sampai ke atas. Kita nak dia tarik pun. We're not flying. We're riding. Hana okay. Oh no, it's a security camera. 你就这样闯进我的心窝，是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，人生决定着我们的选择。 Tak, kalau nak try, baik try daripada menyesal tak try. Tengah orang suka. Tengah orang suka. Dia kalau menyesal tu tak apa. Sedap gila. Nak gila? Gigit je sebab dia panas. Sedap kan? Very sweet. You taste first. Uma tengok apa? What's that? Wah, apa tu? Animal? What animal? Kambing. Bro, saya tinggi tu gitu. Hana, comel. Chinese apa Hana? Kemudian kita orang sambung perjalanan naik pagi pula untuk pergi ke kawasan padang Spruce Meadow yang ada yak. Yak ni haiwan ikonik kawasan pegunungan tinggi Tibet dan Yunnan. Yak boleh hidup di kawasan altitude tinggi dan suhu sejuk sebab dia ada bulu tebal yang boleh bantu lindung dari cuaca ekstrim. Yak sangat penting dalam kehidupan masyarakat tempatan, dari pengangkutan sampai sumber makanan. Padang ni memang cantik dan luas, sesuai untuk ambil gambar dengan background gunung. Biarlah dia lompat naik ke atas baru tahu. Nampaklah nampak atas mami akak lari. Ni dia orang tulis-tulis apa? Kata-kata semayang. Oh ya. Wishing lah. Lepas naik pagi tadi, lepas tu kita sambung tengok view. Kita lepak sini sekejap. Banyaknya kambing kat sini. Kambing merah, kambing biru. Era, kambing tu bunyi dia macam mana? Kenapa bunyi dia sama macam kambing kat Malaysia? Tu kambing. Tu kambing Malaysia kan? Baby. jagung ni dia ada pulut dalam dia. Dia nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung dia rasa dalam tu pulut. Rasa pulut. Lepas tu jagung tu macam ada sikit je. Sedap tak Aira? Sedap. Rasa pulut. Sampai hidung-hidung makan. Sampai next episode kita akan sambung perjalanan ke Blue Moon Valley, salah satu spot paling cantik di Lijiang. Air dia berwarna biru turquoise, semula jadi cantik sangat depan mata. So jangan lupa stay tune untuk episod seterusnya. View dia confirm tak mengecewakan.